Selepas satu hari dia kuat. Okay, hai, Assalamualaikum. Depan aku ni ada simen, stopping king simen, untuk lantai yang leaking ataupun untuk buat waterproofing boleh. Tetapi dia boleh digunakan juga untuk emergency. Dia tulis kat sini, emergency repair of concrete saja. Boleh pakai jugalah. Cuma aku nak tunjuk kat korang cara nak pakai dia. Tapi dia punya kegunaan utama dia adalah untuk waterproofing. Okay, nak guna dia senang je. Korang cuma campur dengan air. Kita bancuh sikit je lah sebab banyak sangat. Aku nak tunjuk je cara nak bancuh dia. Korang masukkan dalam bekas. Ini semen waterproofing Lepas tu korang masukkan air dan korang kacau. Jangan banyak sangat, air dalam 30% saja. Harga untuk semen ni RM3 saja. Korang boleh tengok dekat beg produk, nanti aku akan tag. Okay, aku sebenarnya nak test dia punya kecepatan untuk kering tu betul tak. Tapi dia kata ambil masa 1 hari lah. Jom kita nak tengok. Ini terlebih air. Kalau cair korang tambah sikit. Ini tak rata, kita dah tampal. Kita tengok dia cepat kering ke tak. Tapi dia ambil masa 1 hari lah untuk dia kering. Dia dah tulis kat belakang tu instruction dia. Korang boleh gunakan kalau rumah korang ada retak-retak ke, tak rata ke, korang boleh pakai semen ni. Okay, korang boleh dapatkan kat beg produk. Yang sepenuh sale 66 ni mungkin akan lagi murah. Korang boleh check kat beg produk tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.